Pernah tak anda, sebagai pengajar, terfikir macam mana kita nak terjemahkan semua teori dalam buku tu kepada kemahiran praktikal yang betul-betul mantap di bengkel? Hari ini, kita akan kupas satu kaedah 4 langkah yang boleh dikatakan jadi tulang belakang dalam pengajaran amali TV8, terutamanya di bawah sistem persijilan kemahiran Malaysia. Jom kita tengok macam mana nak lahirkan graduan yang kompeten dan sedia untuk industri. Inilah dia persoalan cempur mas yang sentiasa bermain dalam kepala kita kan. Macam mana kita nak pastikan pelajar kita bukan setakat tahu teori, tapi yang lebih penting mereka betul-betul boleh buat bila berdepan dengan tugasan yang sebenar nanti. Jawapannya ada pada satu pendekatan yang sangat sistematik dan memang dah terbukti berkesan. Kaedah pengajaran praktikal 4 langkah. Ini bukan sekadar teori pengajaran biasa, tapi satu kerangka kerja yang memang dicipta khas untuk suasana pembelajaran hands-on dalam bengkel. Baiklah, ini peta perjalanan kita untuk perkongsian kali ini. Kita akan mulakan dengan fahamkan dulu asas kemahiran TVET itu sendiri. Lepas tu, kita akan bedah satu persatu keempat-empat langkah utama: persediaan, demonstrasi, aplikasi dan pengesahan. Dan akhir sekali kita akan sentuh satu elemen yang paling kritikal, iaitu membina budaya kerja yang selamat. Okey, cuba kita lihat peta perjalanan ni. Ia gambarkan satu aliran kerja yang sangat jelas dan tersusun, bermula dari langkah 1 sampailah ke langkah 4. Anggaplah ini macam GPS kita, untuk pastikan tiada satu pun langkah penting yang tertinggal dalam proses kita nak bina kemahiran pelajar. Jom kita mulakan dengan yang paling asas. Matlamat utama TVET ni sebenarnya bukan nak lahirkan pelajar yang cuma pandai hafal fakta, tapi kita nak lahirkan tenaga kerja yang betul-betul cekap bila buat kerja. Inilah peralihan yang paling penting, daripada sekadar tahu teori kepada boleh buat kerja dengan berkesan. Sebab itulah, kaedah 4 langkah ni dicipta khas untuk suasana bengkel. Kita boleh bayangkan ia macam satu jambatan yang menyambungkan apa yang ada dalam kepala pelajar, iaitu pengetahuan, kepada kemahiran motor dan koordinasi tangan mereka. Satu proses yang sangat-sangat penting dalam mana-mana bidang kemahiran. Sekarang, jom kita masuk ke langkah pertama. Boleh dikatakan, langkah ni antara yang paling penting sebab ia akan menentukan rentak untuk keseluruhan sesi latihan kita. Inilah dia, fasa persediaan. Dekat peringkat ni, matlamat kita simple je. Kita nak wujudkan suasana yang santai dan kita nak bakar semangat mereka. Contohnya, kita boleh gunakan shop talk atau bahasa bengkel yang mudah faham untuk bincangkan tugasan. Kaitkan kerja tu dengan apa yang mereka dah belajar sebelum ni, dan yang paling penting, kita kena jelaskan kenapa skill ni sangat relevan untuk kerjaya mereka nanti. Okey, pelajar dah bersedia, minda pun dah terbuka. Sekarang, tiba giliran kita pula. Kita masuk ke nadi utama dalam mana-mana pengajaran amali, demonstrasi, di mana kita tunjuk cara yang betul. Kena ingat ya, demonstrasi yang bagus bukan setakat kita tunjuk apa yang perlu dibuat. Tak, ia adalah satu gabungan mantap antara bagaimana tugasan tu dilaksanakan dengan betul dan yang lebih penting, mengapa setiap langkah tu penting, terutamanya dari segi kualiti, keselamatan dan juga kecekapan kerja. Untuk pastikan demo kita betul-betul sampai kepada pelajar, kita boleh ikut 4 kunci utama ni. Simple je. Mula-mula, tunjuk keseluruhan tugasan pada kelajuan biasa. Lepas tu, ulang balik. Tapi kali ini pecahkan kepada langkah-langkah kecil sambil kita terangkan satu persatu. Jangan lupa tekankan aspek-aspek kritikal macam keselamatan dan akhir sekali, jelaskan kenapa di sebalak setiap langkah penting tu. Baiklah, kita dah tunjuk cara, dah terangkan semua. Sekarang, masa untuk kita serahkan remote control tu kepada pelajar. Inilah dia fasa aplikasi di mana mereka pulih akan cuba buat sendiri. Dalam fasa aplikasi ni, topi kita sebagai pengajar dah bertukar. Kita bukan lagi seorang pendemonstrasi, tapi kita dah jadi macam seorang facilitator atau coach. Tugas kita adalah untuk perhati, bimbing dan kalau ada silap, terus tegur dan betulkan serta-merta. Ini penting supaya amalan yang salah tu tak jadi kebiasaan. Seterusnya, kita dah sampai ke langkah terakhir dan ini adalah langkah penentu. Pengesahan. Dekat sinilah kita nak uji dan sahkan sama ada pelajar tu betul-betul dah kuasai kemahiran yang kita ajar atau belum. Beza utama antara fasa aplikasi dengan pengesahan ni sangat jelas kan? Kalau dalam fasa aplikasi, pelajar masih boleh rujuk kertas kerja atau nota. Tapi dalam fasa pengesahan, mereka diuji untuk buat tugasan tu secara sendiri. Tanpa bantuan, tanpa bimbingan berterusan. Inilah ujian kompetensi yang sebenar. Satu perkara yang sangat penting untuk kita faham, kaedah 4 langkah ni bukan hanya pasal pindahkan kemahiran teknikal tau. Sebenarnya, dalam setiap langkah tu, daripada persediaan sampailah pengesahan, kita sedang menyemai satu elemen yang sangat bernilai, iaitu budaya kerja yang selamat dan profesional.
Isu keselamatan kat bengkel ni bukan tanggungjawab pengajar seorang. Tak. Ia adalah satu mindset, satu amalan yang perlu kita tanam dalam diri setiap pelajar. Mereka kena faham yang mereka bertanggungjawab atas keselamatan diri sendiri, kawan-kawan dan juga peralatan yang mereka guna. Petikan ni merumuskan segalanya dengan begitu baik. Pendekatan berstruktur macam ni bukan je dapat kurangkan risiko kemalangan, tapi yang lebih penting ia sedang membentuk asas kepada satu budaya kerja yang bertanggungjawab dan berdisiplin. Dan inilah aset yang sangat bernilai bila mereka masuk ke alam pekerjaan nanti. Jadi, kesimpulannya, proses 4 langkah ini sebenarnya satu sistem yang lengkap. Ia bukan sahaja melatih tangan pelajar untuk jadi mahir, tapi ia turut membentuk minda mereka untuk jadi seorang profesional yang cekap, selamat dan beretika. Sebagai renungan akhir untuk kita semua sebagai pengajar, jom kita sama-sama fikirkan, berdasarkan apa yang kita bincangkan tadi, apakah agaknya satu perubahan kecil yang boleh kita buat dalam sesi amali kita yang seterusnya untuk jadikan ia lebih berkesan. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa.